kita pergi launch district dengan Didi and Friends. Jom! Don't forget to like, share, subscribe to my channel. Terletak di tingkat 2 New Wing 1 utama PJ. Ia beroperasi 10 pagi sampai 10 malam setiap hari. Jadi nombor tu simpan jadi siap-siap ketika sesi lucky draw announce, boleh standby lah. Ada pelbagai hadiah tu, nampak tu, ada kita ada plush. Kolaborasi bersama Didi and Friends dan juga Food District telah dilancarkan pada 20 hari bulan 12 jam 11.30 pagi. Macam-macam aktiviti diadakan. Ada pertandingan mewarna, ada edisi bercerita bersama Abang Kimi, dan juga ada mini musical bersama Didi and Friends. Dan juga ini Didi and Friends telah pun muncul untuk bergambar, menyanyi dan menari bersama adik-adik. Jom kita lihat majlis pelancaran Food District X Didi and Friends. Untuk abang-abang boleh minum kopi, mami boleh minum matcha tea, adik-adik boleh order coklat. Ada macam-macam, ada lasagna dan macam-macam lagi di UU Food District 1 utama New Wing. Kita ikut Didi dengan anak Jojo sama-sama boleh? Alah, semua malu-malu. Okey, jom. Kita menari sama-sama, gerak kiri kanan sama-sama. Semua sekali, orang. Semua syaitan. Nak lagi ke adik-adik? Nak lagi tak? Nak lagi, alah semua malu. Okey, lagu yang seterusnya. Jom. Kepala, bahu, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki. Lagi sekali kita buat lagi sama-sama. Jom. Semua sedia. Jom. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Semua laju lagi. Semua sedia. Laju lagi. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Laju lagi. Semua. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Alright, semua sekali. Hurra. Okey. Okey, Alimaya. Bila saya cakap hurra, semua cakap hurra boleh? Dalam kita 3, ramai-ramai. 1, 2, 3, ramai-ramai. Hurra. 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 Kalau rasa gembira sebut hurra. Kalau rasa gembira sebut hurra. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira sebut hurra.
Mana yang apa, okey. Mana yang beratur, jangan tolak-tolak apa. Kita ada masa, jangan risau. Okey, kita tolong beratur. Mak ayah yang bergambar, kita tolong beratur di sebelah kanan. Okey. Mudah saja. Kepada mak ayah yang dah beratur, boleh tak keluarkan phone siap-siap. Buka saja kamera. Akan ada kru yang tolong tangkapkan gambar. Pas satu telefon pada kami. Jadi, mak ayah yang nampak lagi ni kan? Kita ada coloring contest. Dan tidak ada lucky draw. Jadi hadiah dia merupakan wang tunai sebanyak RM500. Ada dua kategori umur untuk melukis, umur 3 hingga 7 tahun, 8 hingga 12 tahun. Hadiah utama, hadiah tempat pertama dapat RM500, hadiah kedua dapat RM350, hadiah ketiga dapat RM150 dan 5 hadiah sagu hati telah disediakan. Okey, mak ayah kalau nak beli kopi ataupun matcha tea boleh datang ke UU di Food District. Kita ada air coklat untuk anak-anak, jangan takut. Budak kalau tak minum kopi, kita ada air coklat. Tempat Food District ni agak luas. Kalau kita tengok dekat belakang sini, memang banyak tempat duduk untuk kita duduk untuk makan. Jangan risau, memang luas sangat tempatnya. Ada macam-macam makanan tersedia daripada lokal dan juga global food, semuanya ada. Tengok luas kan tempat makanan di sini, jangan risau. Kalau datang, insya-Allah ada tempat duduk. So kita lihat dekat sini, ruangan sini ada ruangan istirahat. Dekat depan sana ada jualan air macam-macam air ada dekat sini. Okey, yang ini kaunter air. Ada macam-macam jenis makanan di sini. Ada sizzling, ada mie hiris, mie tarik Chinese Muslim, ada volcano chili, pan-mi. Kalau yang suka pan-mi boleh order di sini. Ada juga teppanyaki. Di depan teppanyaki itu tempat duduk Didi and Friends. Ini ruangan Didi and Friends, dan juga kita ada makanan Jepun, makanan bento Jepun pun ada dekat sini. Makanan selain makanan Jepun, makanan Didi and Friends ada di sini. Kita juga ada Korean food. Yang ini, yang itu Korean food. Ada Korean food pilihan, Korean food juga ada di sini. Kalau nak makan nasi Melayu pun banyak pilihan di sini. Yang ini adalah pilihan nasi campur Melayu. Ada macam-macam jenis makanan di sini boleh kita pilih. Food District ini terletak di tingkat 2 New Wings Wan Utama, Petaling Jaya. Ada the best char kway teow in Wan Utama. Bak kata Piramli, sekali rasa 3 kali amboi. Sekali rasa 3 kali amboi kata dia. Dia tempat duduk yang ada di sini juga. Ada chicken rice. Kalau yang mana nak makan chicken rice pun ada juga pilihan chicken rice-nya di sini. Macam-macam jenis makanan anda boleh pilih kalau anda datang ke Food District Wan Utama Level 2. Yang ini nasi kandar Penang. Macam-macam pilihan makanan ada terdapat di sini. Tempat duduknya sangat luas, alhamdulillah. Mesra dan juga selesa. Datanglah beramai-ramai. Kalau nak minum kopi ataupun matcha tea ataupun air coklat Didi and Friends, boleh datang ke UU di sini. UU Food District Wan Utama. Okey, so terima kasih semua. Jumpa lagi. Dah habis. Jom kita balik.